So ada orang komen saya ada slip disc di C4, C5, C6, boleh ke buat? First thing first, kat mana C4, C5, C6? So ni tulang belakang kita. Ada 4 section lah sebenarnya ya. C4, C5, C6 adalah di C-spine, iaitu cervical spine di bahagian leher. Okay? So cervical spine kita ada 7 tulang, C1 sampai C7. So C4, C5, C6 kat tengah-tengah tu. So slip disc di bahagian sini memang agak common sebab tekanan berat ataupun pressure kat tulang belakang kita di bahagian leher tertumpu di C4, C5, C6. Adakah rawatan chiropractic boleh membantu? Yes, okay, boleh membantu sebab cara kita nak membantu sendi C4, 5, 6 ataupun slip disc tu is to kurangkan tekanan di sendi-sendi tersebut supaya disc tu boleh sembuh. Biasanya orang terbiasa crack sendiri, toleh-toleh sendiri, pulas sendiri. Okay, which is not very effective. Sebab bila you buat sendiri, you tak tahu bahagian mana yang sebenarnya you tengah adjust. Bagaimana you tengah menggerakkan tu. So with chiropractic, kita kena specifically target sendi yang memerlukan bantuan. Okay, so bagi mereka yang ada slip disc di bahagian C-spine, cervical spine or anywhere, okay, boleh je consult us kat My Spine Network Family Chiropractic di SACC Mall Shah Alam. Follow us on Instagram and TikTok, and apa persoalan share je, komen je. Okay, alright guys.